Pada suatu petang, Rania duduk di sisi Aki di beranda rumah. Angin sepoi-sepoi bahasa menyentuh pipinya, sementara suara cengkerik mengisi ruang sunyi. Aki, Rania bertanya, boleh tak Aki cerita tentang tempat yang sudah hilang? Aki tersenyum. Rania nak dengar kisah yang betul-betul luar biasa? Baiklah, Aki ceritakan tentang kota Iram yang pernah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fajr ayat 6 hingga 8, Allah berfirman, "Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, iaitu penduduk Iram yang mempunyai tiang-tiang yang tinggi yang belum pernah dibina seumpamanya di negeri-negeri lain?" Rania ternanga kecil. Kota yang hilang? Apa jadi pada tempat tu, Aki? Aki mengusap janggutnya perlahan. Iram dahulu kala adalah sebuah kota yang hebat dengan bangunan tinggi dan penduduk yang kuat. Tapi mereka jadi sombong. Mereka lupa Allah dan menolak nasihat para nabi. Mereka fikir kekuatan mereka akan kekal selama-lamanya. Lepas tu, tanya Rania semakin ingin tahu. Allah turunkan ribut besar, kata Aki. Angin kencang bertiup berhari-hari menimbus kota itu di bawah pasir. Bertahun-tahun lamanya, tiada siapa tahu di mana Iram berada. Sehinggalah para pengkaji moden menemuinya semula di bawah gurun. Rania menutup mulutnya. Subhanallah, maksudnya betul-betul seperti dalam Al-Quran. Aki mengangguk. Ya, kisah ini ajar kita supaya jangan sombong dan sentiasa bersyukur kepada Allah. Rania tersenyum sambil memegang tangan Aki. Rania nak jadi orang yang baik dan selalu dengar kata Allah. Itulah pelajaran paling berharga, Rania, kata Aki.